Adakah sebab saya pernah ada kes, maka saya tidak boleh cek rezeki halal? Pada 28 bulan 3 2025, saya disuruh jual belon. Saya tidak jual dadah. Kalau saya bukan penjenayah, maka saya boleh dipukul, ditendang, diterajak, dicekap. Lek, kan pelaku Zalik. Kalau saya ada kes lampau, adakah itu pesan untuk siapa-siapa saja boleh pukul saya? Kalau saya miskin, kalau saya miskin, sudah ada kes lampau, adakah di BKL boleh layan saya macam sampah? Saya ambil tindakan ini kerana saya ada hak tahan diri. Saya ada maruah keluarga saya. Pada yang komen dan beri kata-kata hina, saya doakan perkara yang kena pada saya tidak akan dilalui oleh anda semua. Saya lihat video saya dipukul viral. Saya mohon maaf pada ibu, ayah dan kakak serta adik saya. Saya hendak berubah. Bukan mudah jadi orang miskin dan susah. Saya akan lawan sebab perkara ini zalim. Saya hanya mencari sesuap nasib bagi diri saya dan keluarga saya. Kami pun hendak bagi gaya macam orang lain.